Hari ni kita nak masak buttermilk chicken yang super senang. Tak payah goreng pun. First, kita perap ayam dulu. Masukkan serbuk kunyit, lada sulah, garam dan kunyit lagi sikit untuk warna cantik. Lepas letak satu bahan, kita gaul dulu. Biar sebati, biar mesra gitu. Sekarang kita cairkan butter dalam periuk. Lepas tu, masukkan hirisan bawang merah. Tumis kejap, lepas tu tambah bawang putih, halia dan cili padi. Goreng sampai naik bau. Baru kita masuk daun kari. Wangi dia. Dah wangi. Terus masuk ayam yang kita perap tadi. Gaul-gaul kejap. Kemudian masukkan susu dan sedikit lada hitam. Kalau nak lebih pedas, boleh tambah cili padi lagi masa ni. Akhir sekali, perasakan dengan garam. Letak api kecil je, biar dia masak perlahan-lahan sampai kuah jadi pekat dan ayam empuk. Dah siap. Kreami, pedas, harum, semua cukup rasa. Makan dengan nasi panas confirm bertambah.